Buku bukanlah tentang kertas dan juga cetakan. Buku bukanlah tentang kita saiz ke apa, tak penting. Buku hanyalah sekadar instrumen kepada idea. Konten dalam tu yang mahal. Walaupun buku tu teruk macam mana sekalipun, ada buku cover pun tak elok kan, orang kata ya Allah apa benda lah kan, tajuk pun tak sedap, tapi orang baca sebab idea dia. So penggunaan bahasa pun tak penting. Penggunaan bahasa penting. Kalau sebab penggunaan bahasa juga adalah satu asbab kenapa idea tu boleh difahami. Kalau kita guna bahasa yang kasar ke apa ke, idea hanya tinggal idea. Ada orang dia cuba nak merobohkan benda tu kan. Kalau bahasa simple pun, kalau idea tu boleh difahami, then go for it. Okay. Yang penting adalah idea tu. Tak perlu macam ikut like, macam kita kan penulisan dulu kan ada macam certain guideline kan penulisan. Kita adalah DBP. DBP ni disebut sebagai polis bahasa. Tapi kita tak ada akta lah untuk bertindak kepada orang yang sebegitulah. Untuk orang. Tuan sendiri jual e-book juga lah? E-book saya jarang jual. Okay. Kenapa tu? Tak sampai feel lah macam mana? Pertama, e-book ni saya ada satu masalah sikit lah. Sebab orang akan copy. Orang akan like jual PDF dia tu. Dan saya pernah, kalau saya jual apa, saya akan jual dekat Google Play Books ataupun dekat Kindle lah, dekat Amazon. Sebab itu orang tak boleh copy kan. Malaysia guna Kindle juga? Tapi budaya tu sangat kecil di Malaysia. Susah lagi lah. Susah sangat. So macam lepas tu kita pun tahu market tu kecil, dan kita masuk market yang physical lah, printed. Dan market ni tak nampak macam makin slow down ke apa, tak ada langsung Tak ada. Saya tak tahu kenapa ada orang boleh kata dia slow down.